dan saya sendiri melawat kawasan-kawasan yang terjejas banjir di Negeri Pahang ini. Kita telah melakukan kesiapsiagaan beberapa bulan yang lalu dan didapati bahawa terdapat penyelarasan yang cukup baik di kawasan ini. Tentunya saya berterima kasih kepada Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang yang telah mengkoordinasikan mesyuarat jawatan kawasan bencana. Kawasan-kawasan yang digazetkan sebagai PPS, jika penuh, kita telah memberi kelonggaran di mana jika terdapat kawasan-kawasan lain yang bersesuaian, dewan umpamanya atau sekolah dan tempat-tempat lain, itu dibolehkan untuk pemindahan itu dilakukan. Umpamanya di sekolah ini terdapat seramai 1,464 orang ya, dan pada tanggapan saya ini melebihi daripada kapasiti. Inisiatif daripada NADMA bahawa pembayaran bantuan wang ihsan untuk mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di PPS dan yang mendaftar dengan kita bayar ketika mereka berada di pusat pemindahan sementara. Mengikut peraturan lama, mereka hanya mendapat bayaran 3 hari selepas PPS itu dikosongkan. Tetapi inisiatif baru ini adalah untuk mempermudahkan ketua keluarga yang ahli-ahli keluarganya berpindah, maka apabila mereka pulang ke rumah masing-masing, maka wang bantuan itu diharap akan dapat meringankan bebanan keluarga dengan mencuci rumah, memperbaiki peralatan dan juga mungkin boleh membantu untuk membeli perangkat-perangkat baru yang rosak. Setakat ini berada di tahap 77%. Artinya terdapat kira-kira 23% lagi yang kita akan selesaikan melalui NADMA, di mana kita telah menyediakan satu piawaian baru di mana bantuan-bantuan ini kita salurkan melalui Bank Simpanan Nasional, dan senarai nama itu kita kemukakan kepada cawangan-cawangan Bank Simpanan Nasional untuk tuntutan wang-wang berkenaan.